Apa tercegat ni? Dah, tolong. Apa lagi tunggu makan lah. Panas, panas. Kahwin dah berbelas tahun. Anak dah setengah dozen. Makan masih lagi duduk di lantai. Tengoklah rumah orang lain tu. Kursi mejanya besar-besar. Ada peti ais, ada TV, ada radiogram. Abang ni memanglah. Tak kesian ke anak kita katnya. Nak tengok TV pun numpang rumah orang. Katanya free. Seorang RM1. Masuk saya malam Jumaat. Dah berapa? RM70. Kau ni macam nak baca warta berita lah, Ketua Wan. Lah, Abah. Kursi molan tu sampai lambat. Baik. Tapi tak apa. Aku boleh tiarkan. Kalau kau nak juga kursi meja, suruh budak-budak ni cari daun lalang ke daun rumput. Mana boleh, Abah? Bukan kambing. Nanti beg. Tengok. Padat muka abang. Ini macam kecil pun boleh melawan. Manja ajaran kau. Tak apa. Sudah, tak senang aku nak pergi kerja. Bye-bye, boy. Cuci kain tu. Sibuk je. Cakap sikit. Inilah. Kerjalah.